Kalis sembang, du-du-du. Kalis sembang, kalis sembang. Kalis sembang, du-du-du. Du-du-du. Assalamualaikum. Kalis sembang ke udara lagi. Kali ni 2025 kita dah tak ada Abadi Romeo. Uncle kita tak ada kat sebelah. Kita tak ada apa? Tak ada Abadi Romeo. Oh, Abadi Romeo sentiasa abadi. Okay. Jadi kita minta untuk penonton-penonton Kalis sembang, kita doakan uncle kita, sebab apa dia tak ada kat sini, dia pergi tunaikan umrah. Wah. Dia doa yang baik-baik lah. Maksudnya kita doakan supaya dia dapat umrah yang mabrur. Kan? Jadi Kalis sembang ni dah orang tahu, ramai orang tahu podcast yang daripada Pahang. Okey. Jadi kita akan bawa tokoh-tokoh semua orang Pahang jadi tetamu kita. Sebenarnya koi. Baik, tak apa. Kau dia faham. Bila faham dia koi lah. Boleh. Jadi kau nak tanya jugalah kan. Okay. Mula-mula kau nak tanya, koi ke yang tetamu bukan tak? Tidak, kita borak dulu. Tak apa. Sebab masa dia lagi. Okey. Sebab awak tak nak introduce koi kat sini. Nampak tak? Bila uncle tiada, Uncle Romeo tak ada, bila dapat ganti, takkan kita nak cari yang tua juga? Tak mungkin. Tak mungkin. Mesti cari yang berbeza. Mak sendiri kenalkan diri awak dulu. Kenal diri dulu. Okey, untuk tahun 2025 ni, kalau dulu dekat channel lain, sekarang kita beralih untuk Kalis sembang sini. Berkongsi tentang orang Pahang lah. Untuk hari ni Fika Sapika. Kenapa Fika Sapika? Sebab biasalah kau orang Pahang juga, orang kampung. Ada belah lembu tak ada? Tak ada. Kambing ada. Sapi nama koi. Oh ya. Sapi nama koi. Kalau orang kampung dia panggil, dia tak adalah nak panggil nama penuh. Dia akan panggil nama Sapika. Kalau duk Bandung, so kalau nak panggil pendek dia? Fika. Pendek je. Fika. Okey, tak payahlah sembang banyak-banyak. Tapi kita nak tetamu hari ni. Alright. Siapa dia? Dia mestilah tak bukan jantina awak. Bukan. Bunga juga. Mesti benda yang cantik. 2025 permulaannya bunga. Kita hari ni nak bersama dengan Puan Saidatul Akmal. Siapa dia? Siapa dia? Research tak? Mesti. Kita tahu lah, mesti kita tahu Puan kan. Kita tahu. Esko Puteri UMNO Malaysia. Ya. Juga sebagai Ketua Puteri UMNO bahagian Pekan. Sebab Pekan. Mana? Pekan. Okey. Jadi kalau kita biarlah tuan mempunyai badan yang introduce diri sendiri. Kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu yang dulu saya dapat yang macam slow je kan. Yang ni saya dapat bateri dia penuh. Dia kena tengok usia lah Puan. Betul. Semangat 2025. Betul. Nama Puteri. Semangat Puteri juga. Sebab tetamu kita pun Puteri UMNO. Dahsyat. Jadi sebelum panjang lebar kami merepek je gitu. Ya, betul. Okay. Puan boleh ceritakanlah sedikit latar belakang Puan. Silakan. Okey, terima kasih. Pertama-tamanya terima kasih kerana mengundang saya. Sama-sama. Okey, nama saya tadi Fika dah sebut, Saidatul Akmal binti Syarudin. Boleh je panggil saya Syida. Saya orang panggil saya Syida. Orang kampung, kawan-kawan semua panggil Syida je. Senang orang kenal. Okey, saya Esko Puteri UMNO Malaysia. Saya juga Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Pekan. Saya juga Ketua Puteri UMNO Cawangan. Okey, jadi saya berusia 35 tahun, sudah berkahwin, seorang anak lelaki berusia 11 tahun. Saya ada seorang je anak lelaki. Okey, lagi apa lagi Fika nak tanya? Nasib baik seorang je. Orang nak perempuan? Saya kalau sebut anak ni, saya ni macam collector item. Anak bukan collector item. Yang tu awak kena bagi saya duduk situ baru saya boleh cerita. Tak payah. Bukan awak untuk duduk situ. Tapi kita nak tahu juga maksudnya kan. Kita yang UMNO ni akan kita bercerita tapi sebelum tu siapakah Saidatul Akmal ni? Orang ni macam mana? Asal pada mana? Sekolah mana? Pandai ke tidak sekolah dulu? Nak tahu juga. Okey, nak tahu ya? Okey, saya ni dulu saya lahir di
Hospital Besar Kuantan. Dulu bukan HTAA, bukan. Oh, bukan. Dulu Hospital Besar Kuantan. Masa zaman saya lahir tu. Bukanlah Hospital Tengku Ampuk Hafizan sekarang. Lepas tu dah tukar nama kan. Lepas tu saya lahir di situ. Kemudian bapa saya seorang pegawai polis. Jadi saya banyaklah berhijrah. Saya membesar di Kuantan sekejap. Kemudian saya berpindah ke Temerloh. Kemudian lepas berpindah ke Temerloh, saya bukan menamatkan lah. Masa tu saya baru tingkatan 2, saya berpindah ke Pekan. Mak saya orang Pekan. Abah saya orang Lancang. Tapi faham lah orang. Ya, orang faham. Orang faham 06. Ni duduk tegak, engkau duduk sengit macam udang kena bakar. Kenapa? Aku anak askar, dia lain sikit. Panas. Dia ngeril lah sikit. Oh ya ke? Dia kena balance duduk. Allah. Sambung. Maksudnya pindah Pekan. Jadi membesar di sana lah, di Pekan. Saya memang membesar di Pekan, bersekolah di Pekan. Saya menamatkan pengajian saya tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebahasaan Palu Hinai. Tahu tak Palu Hinai kat mana? Kan. Palu Hinai tu antara sekolah yang lama kat dalam Pekan ni. Oh ya. Dulu memang sekolah tu je yang ada asrama. Memang sekolah tu memang famous lah kalau sebut sekolah Palu Hinai ni. Okey. Saya sekolah kat situ, saya SPM tahun 2006. Kemudian habis sekolah saya menyambung pelajaran saya dalam bidang Diploma Sains Kesetiausahaan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Masih dalam Pahang lagi? Ya, Pahang lagi. Okey. Kemudian saya melanjutkan pelajaran kat situ. Saya dulu masa belajar, saya tak ambil pun PTPTN. Saya mohon pinjaman Yayasan Pahang. Walaupun masa tu memang susah kalau Yayasan Pahang ni nak kena interview, nak kena banyaklah syarat-syaratnya. Tentu-tentu je baru dapat. Kalau kita setakat minta tu memang payah nak dapat. Jadi nak dijadikan rezeki, saya dapatlah beasiswa Yayasan Pahang. Bukan beasiswa, pinjaman. Jadi Yayasan Pahang ni kalau nak tahu, kalau keputusan kita masa kita belajar tu, keputusan kita baik dan cemerlang, dia ada potongan pembayaran. Ada diskaun? Ya. Jadi masa saya belajar dulu, saya semester terakhir saya dapat keputusan 3.87. Jadi saya pinjaman saya sebanyak-banyak yang saya pinjam sepanjang saya belajar tu, saya kena bayar 1,600 sahaja. Tadi awak tanya kan? Habis lansai belaka? Ya. Tadi awak tanya 1,600 sahaja. Untung jadi awak ni. Tapi pada zaman saya tu banyak. Ya, kan? Kalau kita nak bandingkan dengan pinjaman lain, kita kena bayar macam banyak-banyak kan, sampai dah bekerja pun tak habis bayar lagi. Tapi saya rasa macam bersyukurlah, bertuahlah saya ni. 1,600 settle pembiayaan saya selama saya belajar kat Politeknik tu. Tapi kalau masa tu saya dapat 4 flat tu tak payah bayar. Kalau 4 flat tu tak payah bayar? Ya. Tapi itu pun orang pakai khabar palih dah. Nikmatnya. Ya, palih dah. 4 flat tak bayar pun kat Yayasan Pahang. Sebab tak belajar situ. Baru nak tanya. Jadi maksudnya bila habis dekat Yayasan belajar diploma tu, terus masuk UMNO? Tidak lagi ke? Tidak lagi. Oh, tak lagi? Saya selepas saya belajar habis diploma, saya nak melanjutkan pelajaran saya di peringkat degree. Tapi masa tu saya dapat panggilan kedua, kemudian sudahlah panggilan kedua. Kursus pula tak sama lalu kita minta tu. Tak ada. Saya minta untuk bahagian HR, tapi dia tawarkan saya kursus untuk sambung dalam bidang ekonomi. Jadi saya rasa macam dilema, nak pergi ke tak pergi. Dalam dilema macam lagu dia. Penyudahnya saya kahwin. Jauh cara selesaikan masalah ni. Tapi itu penyelesaian paling mudah. Yalah, betul lah. Maksudnya daripada ekonomi HR pergi ekonomi tak boleh, kahwin. Bukan. Itu ekonomi rumah tangga, awak tahu benda. Ekonomi rumah tangga. Jauh pulaknya dekat UUM Sintok. Jadi masa itulah boyfriend saya kata tak payahlah belajar. Boyfriend juga. Setia maksudnya. Kahwinlah saya. Tapi sebelum tu lah kahwin dengan orang Pahang juga. Mestilah. Betul made in Pahang. Saya duduk di Batu Sawah. Pekan lah. Suami saya Batu Balik. Rumah saya dengan suami saya ni 10 minit je. 2 batu je lah. Satu traffic light sebab baru buat traffic light. Kalau tidak tak ada traffic light. Yalah, batu sawah dengan batu tu kan 2 batu. Ya. Tak kelahi. Raya tak kelahi. Tak pernah kelahi balik raya. Tak. Sebabnya dekat sangat. Boleh 10 kali bulan sehari. Anak pun orang Pahang. Anak saya orang Pahang, lahir dia tu. Pahang Medical Center. Bukan, manalah tahu. Tidaklah rasa sakit kita pergi Johor lah beranak. Tidaklah macam tu. Beranak dalam kereta atau benda? Masih di Pahang juga. Pahang.
Kadang-kadang nampak cegedik. Bukan. Kadang-kadang. Nampak sangat bukan 4 flat kat sini. Tapi masih lagi bayar dengan lunas. Betul. Itu yang kena kan. Maksudnya lepas kahwin pun masuk UMNO. Lepas kahwin, suami saya ni memang antara orang yang mengikutilah perkembangan politik di Pekan ni lah, bersama-sama dengan orang-orang senior yang ikutlah orang politik. Jadi pada masa yang sama, lepas saya habis belajar ni, saya rasa macam minat. Saya suka tau. Saya suka benda-benda yang berpersatuan. Saya suka benda-benda yang ada mesyuarat. Saya suka bercakap. Saya suka berhadapan dengan orang ramai. Saya suka bercakap. Jadi saya rasa macam, pada mulanya saya cakap dengan suami saya, boleh tak kalau saya cuba menceburkan diri dalam bidang politik? Pada masa tu saya memang tak ada. Saya bukanlah puteri UMNO cawangan mana-mana pun masa tu. Saya free je. Cuma saya suka tengok orang ni. Jadi sampailah pada 1 tahun tu, saya cakap dengan suami saya, boleh tak kalau saya nak jadi puteri UMNO? Sebab saya terinspirasi dengan orang-orang UMNO ni. Saya sukalah tengok puteri UMNO pergi pakai kain pink, tudung lawa-lawa. Macam-macam pesing. Awak tahu, benda tu satu pengalaman tau. Masa kecil dulu kalau tengok benda tu, dia macam teruja kan? Ya. Awak pun tahu perempuan. Pesing tudung macam-macam, pesing kain macam-macam. Saya cakap, macam mana saya nak jadi macam dia orang? Macam mana saya nak pergi tengok dia orang pergi ramai-ramai, pakai kain pink cantik, baju fashion macam-macam, bunga sini, ropos sini. Saya jadi macam, saya nak join. Kemudian masa tu umur berapa? Masa tu sebenarnya saya dah tua, dah berusia sikit lah. Tidaklah sebabnya kita kan kahwin umur 23, lepas tu beranak, lepas tu kita menguruskan anak ni bukannya senang kan. Jadinya lepas pada tu dah okey sikit lah, anak saya pun dah boleh bawa diri, barulah saya berpolitik. Saya bermula dengan buka cawangan puteri. Maksudnya saya minta suami saya macam mana saya nak buka puteri cawangan ni, saya nak masuk kan. Lepas tu dia kata, okeylah, tertubuhlah puteri UMNO cawangan Pelak. Cawangan Pelak tu cawangan saya. Pelak tu tahu Pelak kat mana? Pelak Pekan lah. Pelak ni dekat Pekan lah. Kat Pekan lah. Betul lah. Tidaklah tak luar lah daripada Pahang ni. Kadang tak kena. Kau ini dah panas belah, dah Pelak pada pulau. Pelak tu okey. Kawasan Pekan. Okey, tak ingat lagi waktu mula-mula buka cawangan dulu. Berapa orang yang maksudnya kita geng ramai kan? Ramai. Sebab saya rasa macam kenapa tak buka cawangan puteri yang dekat sini? Budak-budak muda ramai duduk dalam kawasan, kulu kilir naik motor. Baik kita buat satu cawangan puteri, kita boleh buat macam kita seronok kan. Macam ada pertandingan ke. Budak-budak Pelak ni, budak-budak saya, kampung-kampung saya ni memang minat tau main bola jaring. Suka berkumpul. Kayak kita orang ni bukan orang lain, sedang mara nak beranak sport spinner. Warga-warga belaka. Lepas tu terbentuklah puteri UMNO cawangan Pelak tu. Di situlah saya bertugas sebagai seorang ketua puteri. Maksudnya saya bawa lah benda tu. Saya ni suka tau benda-benda yang macam, saya suka, kalau saya cakap kan kabarkan saya ni mengangkat baku sendiri. Tidak. Benda ni betul boleh. Saya ni kan, saya suka memberi. Maknanya bila kalau macam ada bila ada mesyuarat kat tempat saya tu kan, saya sukalah buat benda gift kecil-kecil ni, comi-comi ni. Masuk kalau buat itu rasa kepuasan. Saya rasa macam seronok, puas hati. Cara nak memberi kebajikan. Betul. Kita rasa seronok tengok orang suka. Tak tengok mana-mana. Sama-sama tolong buat dogi sama ke tau. Mujur, bukan kau ni bukan orang Pelak. Kalau tidak betul. Okey, bila kita dah buka cawangan apa semua, susah tak? Yalah, pada zaman tu lah, maksud UMNO dulu dan hari ni agak berbeza. Dan dapat pula jawatan pada UMNO yang berbeza sedikit. Ya, betul. Jadi apa perbezaan? Okey, yang pertama-tamanya bila kita dah ada jawatan itu datang dengan tanggungjawab dan amanah. Betul. Kalau setakat terbuka je cawangan tapi tak buat benda-benda, jadi macam baik tak payah kan. Jadi yang pertama-tama, cabaran yang pertamanya kita tu dekat cawangan kita sendiri. Macam mana kita nak tarik orang minat, macam mana kita nak suruh budak-budak ni minat. Dia sebenarnya macam ni, kalau budak tu suka tengok kita, dia akan minat. Dan dia akan tertanya-tanya, siapa yang kau ni? Semua je aku tengok dia ni kulu kilir, ada semua. Ada semua kan. Jadi macam dia terfikir, siapa dia nak cari? Macam kita lah, kita terinspirasi dengan siapa-siapa. Kita akan cari tahu dia ni siapa, duduk dekat mana, kenapa dia ada semua, kalau ada cawangan, kalau ada program-program ni dia buat benda ya. Kenapa dia ada semua ya? Kita akan tertanya. Macam tu lah juga dengan saya.
tercetusnya saya nak jadi Esko Puteri UMNO Malaysia tu, masa pertama kali saya pergi PAU, saya tanya mantan ketua puteri saya, macam mana kalau saya nak duduk kat kursi depan ni? Oi, terus tanya direct. Yes. Oi, berani. First time saya pergi PAU. Macam mana? Saya tanya dia, Kak, yang duduk atas kursi depan ni siapa? Asal duduk atas pula kan? Duduk atas kan? Orang semua duduk kat bawah, dia duduk kat atas. Cantik-cantik, semua make-up. Ya. Itu semua Esko Puteri UMNO Malaysia. Ya ke? Macam mana kalau saya nak duduk situ? Awak bertanding lah. Jadi saya rasa macam tu satu cabaran bagi saya. Saya rasa macam aku akan pastikan aku duduk dekat situ satu hari nanti. Maksud tanah azam. Ya. Dahsyat. Lepas tu saya suka bila saya ditawarkan untuk macam bagi ucapan ke cakap, kita macam bukan saya nak tunjuk saya ni bagus. Betul. Tapi dengan keadaan kita sekarang ni tak ramai anak muda yang ada keyakinan untuk bercakap depan orang ramai ni. Macam mana kita nak pupuk minat tu? Betul. Cakap pasal anak muda ni kan, anak muda sekarang ni dia jenis macam pelekeh, kadang-kadang tu macam buat tak endorse. Orang buat pertandingan bola jaring pun kadang-kadang tak nak peduli. betul. Tak nak peduli. Kadang-kadang macam kawan-kawan dia je. Macam mana Kak Syida sendiri nak jemput diorang ni? Nak panggil dia sebenarnya sekarang ni macam ni, Gen Z sekarang. Gen Z. Kita tak boleh paksa-paksa dia. Tak boleh Tak boleh lah khabar. Mai sini awak isi borang ni jadi ahli UMNO. Tak boleh. Memang kalau pakai khabar mampus tak ambuh. Lah kat situ. Tak ambuh. Kecuali pendekatan tu melalui kita ni macam kita selalu berada di landasan. Maksudnya kita cubalah pergi, kalau ada orang bola jaring, pergi orang main bola jaring tengok masa bersukan. Kita kena tengok dekat satu-satu tempat tu benda yang dia orang ni suka. Jadi kat situ kita boleh attract. Okey, contoh dia suka netball, kita keluarlah duit sikit ke, maksudnya belanja minum air ke masa tengah melepak petang-petang tu. Dalam pada benda tu macam slowly but surely. Step by step ni. Kau apa? Turun je padang bagi borang terus. Mampus tak ambuh. Tak boleh. Memo group sekarang kan group WhatsApp kan. Dia orang tak suka dalam satu macam dia rasa macam terikat tau. Tak boleh paksa. Jangan. Betul. Maksudnya budak-budak apa tadi, Gen apa? Gen Z. Z. Bukan G. Sebab saya dulu Jeng. Sebab tu macam ni. Tapi sebenarnya kalau dah ada orang muda dekat dalam tu, adakah pendekatan Kak Syida sendiri benda yang sama? Apa yang Kak Syida suka buat? Contoh Kak Syida suka bawa dia orang pergi minum ke, memberi sesuatu yang bukan paksaan Kak Syida. Adakah itu yang akan diturunkan untuk galakkan mereka ni ada dalam parti UMNO? Ya, saya rasa perlu. Benda tu sekarang ni keperluan dan keinginan tu tak sama. Betul. Okey, kita kena tengok tempat tu. Budak tu benda yang sukanya. Budak ni benda sukanya. Budak sekarang kan suka main telefon. Betul. Game benda. Kita tak kerti lalu kan? Betul. Kita tak pandai pun. Tapi kita kena belajar lah. Kita kena belajar lah. Kita kena tahu. Tak tahu semua, tahu sikit. Tahulah itu adalah game Mobile Legend ke apa semua segala. Kita pun bukan jiwa kita dah. Tapi kita kena macam fahamlah kehendak dia orang. Kita ni dah tua, saya dah tua 35 tahun dah. Kita ni sama je. Maksudnya kalau daripada dengar cerita kita panggil Kak Syida lah saya panggil. Maksudnya macam semudah ABC mengajak, bila kita buat program panggil orang. Ada tak maksudnya momen yang yalah setiap video kita ni tidaklah seindah kabarnya. Maksudnya ada juga yang belakang-belakang, maksudnya mungkin daripada pembangkang yang overnya asyik pas dia buat bola jaring, orang lain tak ada jaring ke? Contoh begitu. Si awak dia pakai gelanggang tu. Ada tak kenangan-kenangan yang mungkin Maksudnya baik sikit lah kita kan? ada salah faham. Kita minat tau. Kita minat nak anjurkan, kita suka berkumpul ramai, kita suka buat dogi orang tu buat. Tapi kadang-kadang minat kita tu kadang-kadang disalanggap orang. Dia buat benda-benda gitu tu sebab nak gini-gini. Ada dengar cerita maksudnya orang kata puteri ni, puteri pekan ni asyik dia je. Tak, bagi saya gini. Dengan keadaan kita yang sekarang ni, kita tak boleh puaskan hati semua orang, tak boleh. Betul. Kita ni siapa pula kita ni akan ada orang tak minat kita. Menyampah aku tengok dia ni dia semua. Memang akan ada. Tak ada pun orang ni, maknanya
Saya cakap pekan lah ya. Tak apa. Faham. Tak ada apa orang dalam dunia ni saya rasa orang minat semua ke dia. Orang tengok dia, minatnya tak ada. Dalam rasanya dalam 10 tu adalah seorang dua tak minat. Ada. Bukan setakat saya ni Ketua Puteri. Tak ada semuanya orang minat ke kita. Betul. Ada je orang tak suka, tak gemar menengok ke kita. Tapi bagi saya, kita ni dah jadi pemimpin dah ni. Betul. Kita kena buat macam mana pun, by hook or by crook. Kalau orang pelak ke apa. Kena buat. Maksudnya apa jadi pun kita mesti langgar. Maksudnya kita kena, benda tu macam janganlah terlalu agresif. Maknanya kita kena bertoleransi jugalah. Kalau macam Encik Jack tadi cakap nak orang tu kabur lepas dia guna gelanggang. Sudahlahnya kalau seminggu tu kurang-kurang kalah sikit buat benda pula. Takkanlah orang kata hari-hari ni bola jaring tak daya juga. Betul. Dia bukan atlet pekan tau. Tambah saya pun tak kerti macam sebenarnya. Saya ikut tengok je. Tapi pastinya pekan tu tidaklah satu padang, ada banyak padang. Banyak sangat. Tak ada dia pekan. Penuh. Saya bila cerita pasal agresif, yang nampak Kak Jidan agresif bila sesuatu bila Kak Syirah nak. Contoh macam tadi dia cakap, kenapa dia orang atas kan? Tapi selepas pada tu step bermula macam mana sampailah Kak Syirah dapat duduk kat atas tu. Bagi saya masa tu macam benda tu macam mustahil. Bila kita bercakap dengan orang lah, jiwa kita ni nak. Tapi kalau kita cerita ke orang, pedak je orang ni, takkanlah nak jadi exco terus. Baru Ketua Puteri Cawangan. Ni Ketua Puteri Cawangan je, takkan jadi exco terus. Tak mungkin lah. Itu cabaran. Saya suka menerima cabaran. Saya dengar je orang cakap benda-benda. Polis, anak polis. Orang cakap Ketua Puteri Cawangan je, lepas tu jadi exco terus. Tak pernah jadi lagi Ketua Puteri Bahagian, tiba-tiba dapat jadi exco. Yang jadi Ketua Puteri Bahagian ni pun belum tentu lagi ni kan pula awak. Ada orang cakap gitu, ada. Cumanya kita ni, saya lah, orang lain saya tak tahu. Saya jenis, saya akan buat apa yang saya rasa saya akan capai. Kita tak akan mengalah dengan kata-kata yang macam tu. Okeylah, down kita. Tak payahlah, aku ni Ketua Puteri Cawangan je, takkanlah aku nak jadi exco. Tak mungkin. Duduklah situ je, duduk pelak je lah, tak ada lah ke mana-mananya. Gitu. Kena ada semangat macam tu sebab kita nak benda tu. Kita kena capai lah. Dan kita ni sebagai pemimpin, kita kena menginspirasikan orang-orang yang kita pimpin ni. Betul. Kita kena memperkasakan orang-orang yang kita pimpin ni. Kalau kita pemimpin, kita down, macam mana orang bawah nak menginspirasikan kita? Betul. Macam mana anak-anak muda nak admire kita? Betul. Bagi saya. Betul. Anak muda tengok tu, cantik ni macam mana ni? Tengok KP tu, asyik pakai gitu je. Minat lah tengok dia. Macam mana nak jadi macam KP tu? Contoh. Itu contoh kata-kata positif. Dia bukan setakat contoh. Itu antara hakikatnya. Tapi sebelum nak mencapai ke puncak yang tinggi tu, mesti ada liku-liku daripada bawah. Ada. Tidak semudah itu. Ya, betul. Antaranya Antaranya pada masa tu saya bertanding lah di bahagian pun saya bertanding sebagai Ketua Puteri, di peringkat pusat pun saya bertanding sebagai exco. Saya calon nombor 15 di peringkat pusat daripada 40 ke 42 tak silap saya calon yang bertanding. Okey. Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Memberi, Maha Mendengar. Dalam negeri Pahang ni, saya je seorang hantar borang pencalonan untuk jadi exco Puteri UMNO Malaysia. Seorang je? Dalam banyak daerah? Iya. Saya pun tak tahu keadaannya begitu. Bila dah kap tutup borang, barulah saya tahu saya je calon seorang daripada Pahang. Okey. Untuk Puteri UMNO Malaysia. Masa tu perasaan macam mana? Perasaannya Perasaan ni alhamdulillah seorang je hantar. okey, Lagi. kita ni macam ni tau. Hantar kau, alhamdulillah. Kita ni macam ni tau. Bagi saya lah, kita ni orang Islam. Yang pertama-tamanya, pokok pangkalnya ke mana, ke darat, ke laut kita pergi pun, kita kena percaya pada takdir dan rezeki Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dah kata, ini rezeki awak tak buat benda-benda pun akan dapat sebab ni rezeki awak dah tertulis dah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata itu bukan rezeki kita, awak buatlah macam mana pun, takkan dapat. Kita percayalah pada takdir Allah. Pusinglah jauh mana. Ya, betul. Kita berdoa sebab kita ni orang Islam, kita kena meminta, kita berdoa, kita berusaha. Seterusnya kita tawakal lah. Saya selalu berdoa masa saya dalam tempoh pertandingan tu lah. Ya Allah, sekiranya apa yang aku buat ni dapat memberi manfaat kepada aku dengan orang-orang lain, maka kau permudahkanlah. Tapi sekiranya apa yang aku hajati ini mendatangkan keburukan kepada aku dan orang lain, maka aku redha.
Redha lah dengan ketentuan Allah. Nak dijadikan cerita, menanglah saya Esko Puteri UMNO Malaysia nombor 8. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang ni berada je di situ. Ya. Sehingga sekarang lah saya memegang jawatan itu. Berapa Sehingga habis tahun? memegang lah. Kalau diikutkan penggalnya daripada penggal start 2023 sehingga 2026. Masuk kalau lepas 26 tu bertanding lagi lah. Habis dah umur saya. Habis dah, bukan puteri dah. Puteri ni sampai 35 je. 35 Saya je. 35 dah tahun ni. Lepas tu tak ada boleh dah nak naik tanda-tandanya. wanita. Permaisuri tak ada? Wanita. Wanita. Pemaisuri suami je lah. Betul. Tapi sebelum tu kan, Kak Syeda sendiri anak ada ibu dan ayah sendiri. Kadang-kadang tu ibu ayah tak menyokong kan anak nak masuk parti itulah, nak buat itulah, nak buat ini. Macam mana penerimaan? Tadi laki dia blessing, tak ada masalah. Tapi kena kadang tu ada orang memanglah laki dia blessing tapi family dia yang lain. Ada benda begitu. Takut mak ayah Dia gini. Jangan balik. Bukan dia gini. Dalam situasi saya pula, saya bukan berasal dari keluarga yang berpolitik. Latar belakang keluarga saya bukan dalam latar belakang yang berpolitik lah. Right. Jadi benda ni macam saya nak cakap gifted ke apa perasaan tu ya. Yang penggalak utama saya suami saya lah. Jadi sebenarnya pada awalnya dia pernah berpesan kepada saya, sebelum berbuat keputusan nak join politik ni kena fikir dulu. Yang pertama, bersediakah kita? Daripada segi fizikal, dari mental segi lah maksudnya. fizikal, mental. Yang kedua, bersediakah kita untuk berkorban masa, wang ringgit, masa untuk suami, masa untuk anak, bersediakah kita? Yang ketiganya, bersediakah kita untuk menerima segala tomahan dan cacian kepada orang yang tak suka dengan kita? Kalau bersedia tiga-tiga perkara tu, silakan. Masuk boleh lah, masuk Boleh. kelangkang maksudnya. Kalau bersedia, jangan sikit-sikit bila orang torture koyak ni tak layak untuk masuk politik kalau bukan tak layak. Kita rasa macam kekuatan tu sebenarnya daripada kita sendiri, hati kita sendiri. Kalau kita rasa kita boleh menangani masalah tu, insya-Allah kita boleh. Tapi kalau kita jenis cepat give up, dapat pula pasangan yang sudahlah. Tak ada. Di situ sajalah. Okey tak? Maksudnya akak sekarang Esko Puteri UMNO Malaysia. Ya. Hari ni UMNO sendiri pun, yalah, bila kita sebut UMNO tu tidak macam saya cakap tadi lah, dia tidak dulu dan sekarang ni berbeza maksudnya. Bagaimana akak memegang jawatan Esko Puteri UMNO Malaysia ni dan bertindak untuk mengekalkan dia sentiasa relevan Puteri UMNO ni di pekan? Relevan dari kacamata anak muda ataupun muda, dari masyarakat keseluruhannya? Yap. Okey, jadi seperti yang kita dah tahu, UMNO ni memang parti yang dari dulu lagi dah. Parti yang Parti keramat orang kata. Ya, orang kata orang Melayu, Bumi Putra, yang nasionalismenya mementingkan ekonomi, sosial, agama. Jadi saya sebagai ahli UMNO, saya sebagai orang parti, saya akan sentiasa memastikan kita boleh menunjukkan contoh yang baik kepada orang-orang yang dah tak berapa nak gemar dah ke parti ni. Kita nak paksa tak boleh. Tapi image kita tu image parti sebenarnya. Di mana pun kita, siapa pun kita, ketua puteri cawangan ke, ketua puteri bahagian ke, apa-apa walaupun tak ada jawatan pun, Ahli itu biasa pun. image. Macam ni ke orang UMNO? Ya. Nak marah, nak tumbuk sana sini, nak marah, nak bergaduh, nak beramuk sesama sendiri. Image. Macam mana orang macam nak respect. So kita kena professional. Sebab kita membawa nama parti. Macam saya ketua puteri, orang dah kenal dah. Oh, Syeda ni ketua puteri pekan. Syeda ni ketua puteri pekan. Tiba-tiba tengok saya jalan, buang sampah pula dah tepi jalan. Buang sampah je. Lagi melau. Sekarang ni orang ambil gambar kejap je. Tengok macam mana ketua puteri pekan macam ni ke kita nak contohi. Sekarang ni mata, telinga kita ni satu, terlipa tu. Orang kejap je ambil gambar, rakam semua. Di mana-mana pula kita, adab tu yang penting. Adab. Betul. Adab. Betul. Jaga adab kena jaga. Kalau saya bagi agak satu ruang untuk agak bercakap dengan kamera, apa yang orang luar ni tak nampak dekat Puteri UMNO ni, yang mereka rasa rugi? Dia orang tak masuk rugi, tak masuk sebenarnya Puteri UMNO ni sebenarnya. Akak tahu akak orang Puteri UMNO kan. Yang dia orang ni yang alah politik ni biasa-biasa lah, Puteri UMNO biasa lah, tapi dia orang tak tahu sebenarnya apa yang best kat dalam. Bagi saya lah, kita tak boleh menjanjikan. Yelah, bukan saya nak, mungkin ada dalam kalangan orang-orang muda atau puteri-puteri muda luar kat sana
kita ni lebih kepada kerja-kerja yang sukarelawan. Kita ni adalah mata dan telinga kepada orang yang memerlukan dari segi apa-apalah. Macam saya, Puteri UMNO kan. Kita lebih fokus kepada kita tengok ibu muda bersalin, anak yang macam sakit, tapi kita dapati ibu dia tu memang golongan yang kita kena bantu. Dia tak tahu ni macam mana nak minta tolong ni. Puteri UMNO tu datang bantu mereka-mereka ni. Kita adalah macam medium lah. Kita macam saya boleh bantu awak, maksudnya kita bawa benda tu kepada pihak yang sepatutnya berkepentingan lah. Maksudnya contoh kat tempat saya baru ni saya ada melawat satu ibu muda. Anak dia ada masalah organ dalaman. Saya pun nak cakap pun tak tahu macam mana. Macam ni dia pekan. Usus lepas ke hati gitu, dia punya saluran kat dalaman dia tu tak betul. Jadi dia memang memerlukan kos rawatan, memerlukan keuangan, nak berulang ke hospital, nak ambil ubat dengan keadaan anak dia macam tu. Jadi saya ni orang kata kita macam pemudah cara lah untuk saya bantu. Bukanlah kita akan bantu setakat kita mampu. Kita buat ziarah kasih. Kita tanyalah apa keperluan dia, apa yang boleh saya bantu, dah mohon ke, kalau kita boleh bantu dia untuk mohon sedikit sumbangan daripada kerajaan negeri ke, daripada pihak-pihak yang berwajib, untuk minta bantuan tu directly kepada kita, mungkin kita tak boleh nak bantu. Cuma kita boleh bantu dia untuk bawa benda tu ke pihak yang berkepentingan ni. Macam tu. Maksudnya Puteri UMNO di Pekan ni memang aktif dari segi kebajikan semua ni. Kita macam so far benda yang macam tradisi kita ni, kita tengok baby bersalin. Yelah orang muda benda lah buatnya, beranak je lah ya. Benda lain je lah. Tengok baby, lepas tu kita tengok kalau ada orang nak main bola jaring, macam tu je lah. Kita tidaklah menyediakan semua keperluan itu, cuma adalah touch. Ya betul. Antara kita dengan orang-orang tu. Tidaklah orang kabut dia bawa diri dia je. Tak sibuk pun, tak cara pun korang. Contoh. Tak kepada semua, tapi ada. Bantulah. Contoh lah kita ni. Saya ni ketua puteri. Saya boleh khabar. Datuk bantu sikit, saya ada puteri saya ni memerlukan, mintalah apa-apa yang patut JKM ke apa ke yang boleh memudahkan dia urusan dia. Itulah macam tu je. Maksudnya mudah cara lah. Kalau kita mudahkan kerja orang, insya-Allah kerja kita mudah. Ikhlas, yang penting ikhlas. Borang. Awak ni patut ikut angka pergi buat umrah sekali ni. Tak adalah. Okey lah. Setiap apa yang Kak Syida buat kan, mesti ada hala tuju, mesti ada visi dan misi yang nak dicapai kan. Bukan saja mungkin target maksudnya macam Kak Syida cakap kan, 2026 tamatlah jadi puteri, mungkin beralih kepada wanita. Tapi sebelum 2026 tu mesti ada apa yang nak capai target yang belum rasa buat. Aku tak buat lagi ni, sebelum habis ni aku mesti kena buat. Impian tu, orang kata impian ke cita-cita tu kan. Apa yang Kak Syida dah plan. Okey lah, macam saya ni ketua puteri je. Bukanlah orang kata saya ni ketua puteri je. Jadi kalau boleh sebelum habisnya kepimpinan saya sebagai ketua puteri ni, saya naklah macam bantu ada golongan yang macam saya cerita tadi, mungkin dia tak tahu platform, tak tahu macam mana nak saluran tu. Saya mungkin tak boleh pergi kepada semua. Saya harap juga barisan-barisan kepimpinan jawatan kuasa saya di peringkat Puteri Pekan sendiri boleh voice out. KP, ada ni orang beranak ni, pampers tak ada lalu ni, tolonglah KP. InsyaAllah kita boleh. Itulah, itu je lah. Ketua puteri boleh buat bagi pampers. Nampak biasa, tapi sebenarnya penting tau. Dia rasa bermakna pada orang yang sangat memerlukan. Betul. Kita rasa macam sedih ingat pampers je, takkan tak boleh beli. Bagi kita sedih. Bagi kita sedih. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang betul-betul memerlukan, itu jadi satu kepuasan tau bagi saya. Saya bukannya macam kita ikhlas lillahi ta'ala, tapi kita macam seronok bila kita apa yang kita bagi tu orang memang betul-betul guna. Orang memang betul-betul manfaat. Betul. Seronok tau. Ada satu perasaan kita rasa macam puas. Alhamdulillah orang ni itu aku tolong dia. Dia ni tak boleh berjalan dulu. Tapi alhamdulillah sekarang dapat kursi roda, duit bulan-bulan pun dapat.
Siapa bantu awak? Ni lah kak ni tu. Tohlah siapa-siapanya. Tiba je datang rumah hari tu. Minta ni. Tiba-tiba bulan dapat. Satisfaction. Betul. Kepuasan kita. Kita tak dapat apa-apa pun. Yang benda ni orang lain takkan rasa sebenarnya. Selagi dia tidak ada anak, dia tidak menanggung dia, dia tak rasa. Betul. Dia tak mengalami situasi yang Macam akak punya contoh ni, akak di Pekan kawasan kalau ketua bahagian tu siapa? Kalau YB di sana siapalah? Okey. Pekan ada 4 DUN. 4 DUN, okey. Ya. Okey, ketua UMNO bahagian sekarang Datuk Haji Fakhruddin. Okey. Datuk Haji Fakhruddin juga merupakan Exco Kerajaan Negeri. Betul? Okey, jadi di 4 DUN ni kita pada PRU yang lepas 1 DUN terkecundang. 1 DUN terkecundang. Jadi saya dengan harapan akan mengembalikan semula kemenangan DUN yang terkecundang tu. InsyaAllah boleh kita rampas balik. InsyaAllah. Dengan segala inisiatif-inisiatif yang telah disalurkan kepada penduduk-penduduk setempat. InsyaAllah kita macam mana cakap kerja buat je sampai orang tahu. Sampai orang tahu setiap saluran dan setiap bantuan tu dapat sampai kepada mereka. Kerajaan Negeri Bahang banyak bantu aku. Kerajaan Negeri Bahang banyak bantu aku. Pakai ada satu kursi yang kecundang Ya. Pasal akak waktu tu bila akak tahu alah kecundang pula. Biasa sejarahnya tidaklah ada kecundang kan, tapi pasal apa waktu tu nak diluahkan, waktu akak tahu kalah waktu ni. Kita memang tak boleh nak luahkan apa-apa. Sebab kita tak boleh nak salahkan sesiapa. Kita sendiri sebagai ahli parti ni, kita yang kena bertanggungjawab. Tanggungjawab tu atas semua ahli parti untuk kita pastikan kita boleh tawan balik kat kawasan kita kecundang tu. Betul, kalah dan menang tu bukan kuasa kita, kuasa Allah Ta'ala. Tapi kita kena berusaha kan. Sekurang-kurangnya, sekecil-kecil benda, orang nampak walaupun 1 undi kita menang. Betul. Yang penting usaha. Usaha dan ikhlas je. Sebab saya tak berasal daripada Pekan. Saya daripada Tadi Kuantan Pekan je. awak cakap apa Pekan? Saya Pekan. Pekan Kuantan. Pekan ni banyak slang tau. Banyak logat. Dia sini Pekan Batul lain, Pekan Tengah lain, Pekan Belah Hulu lain. Pekan banyak batu. Lain. Dekat Pekan ada Pekan betul, Pekan tak betul. Bukan Pekan tak betul. Okey, contoh ya. Dia punya Betul ke tak betul? Kau tak betul. bukan maksudnya dia punya dialek tu. Dialek logat Pekan tu macam saya. Saya Nampak orang Pekan berdiri belakang. saya orang Batu Sawah kan? Batu Sawah ni kalau buah kelapa tu kita panggil nyu. Kalau belah batu balik, belah suami saya panggil nyo. Saya Dah batu balik belah sana batu balik. Lain. Kuantan benda. Kau kenal kelapa joget. Lain. Okey. Sebenarnya Simple tu. Sebab kita pernah sampai hujung. Kalau borak dengan tu kita seronok. Saya minat borak ni. kita borak. Jamah tak ada kita jamah. Tapi tak ya. apa. Jadi untuk akak ni sebenarnya kita kena buat 3 episod. Kan? Nanti kita kemukakan kepada Tapi untuk penutup kita bagi peluang lah untuk agak penutup kan. Untuk agak penutup tak. Maksudnya inilah masanya untuk kita gunakan kamera ni. Siapa-siapa yang nak join Puteri di Pekan tu bagi tahulah macam mana cara dia. Cakap Silakan. Kena tanya dulu tu rumah. Okey. Kan bawa dah dapat mic tak ingat lalu ke rumah. Okey. Saya mengalu-alukan semua ahli-ahli puteri yang berumur 18 hingga 35 tahun yang berada di Parlimen Pekan untuk kita bersama-sama dengan saya dalam keluarga Puteri UMNO bahagian Pekan untuk kita sama-sama menggambling dan berpadu tenaga untuk penambahbaikan parti. InsyaAllah anda akan dilayan macam adik-adik saya. Macam mana nak cari akak? Dia orang nak cari ni macam mana? Facebook ke WhatsApp ke apa ke? Kalau adik-adik nak jadi ahli puteri, dekat Facebook kita ada bagi link. Ada link? Link borang. Boleh. Kalau nak nombor telefon saya pun boleh. Carilah saya dekat Facebook pun boleh. Cari saya dekat TikTok pun boleh. Cari saya dekat IG pun boleh. Tak ada masalah. As long as Kak, macam mana nak jadi ketua puteri ya? Saya akan layan. As long as you love me. As long as you love me. I love you too. Maksudnya kalau sisi di Pekan tu boleh tegur je, jangan risau. Tegur. Saya ni kadang-kadang, yelah bukan nak khabar kita ni berjawatan sangat. Tapi bila kita ni dah ada, kita ni ketua puteri kan, kadang-kadang kita tak kenal semua orang kenal kita. Tegur je lah. Walaupun muka saya ketat, saya tak sombong lalu. Anda tahu kan ada orang cakap, Kak Syida ni yang keluar dekat Kali Sembang. Yang tu. Up lagi Kali Sembang. Benda baru satu episode. Terima kasih Kak Syida kerana sudi luang masa dengan kita. Sama-sama, my pleasure. Dapat kongsi sikit sebanyak mengenai Puteri UMNO. Baik Malaysia dan juga Pekan. Betul. Untuk
co-host kita. Uncle boleh stay dekat umrah sana, ya, boleh lama-lama daripada Mekah ke nak pergi Dubai tak apa. Dia saya bukan ada. menetap. Bukan menetap ya. Dia bukan menetap, dia akan balik. Tapi tak apa, insya-Allah selagi adanya Jack dan Fika untuk kali sembang, banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda, terutamanya untuk orang dekat Pahang. Kawan pekai saja, orang Kuantan, orang Bera, orang segala daerah yang ada kat Betul. Pahang. Jadi untuk penonton-penonton kali sembang, jangan lupa tolong support kita punya media rasmi kita, Pahang Media dan juga Pahang Komedia di Facebook, TikTok, especially YouTube Kali Sembang. Betul. Itu yang penting. Kalau tidak, macam mana nak kenal kami berdua? Kenal saja tak guna, tekanlah subscribe free je bawah tu, subscribe sikit, subscribe. Apa lagi? Like, komen, penting. share. Bukan influencer Kita baru ups. Okeylah, itu saja untuk Kali Sembang untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk episod ini. Ada lagi nanti, okey? Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai ke? Gen Z. Tak kira siapa, semua berani di Kali Sembang. Bual tak berhenti, buka cerita, bukan debang. Kita sembang semua bersatu. Kali Sembang, du-du-du, Kali